Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini, dapat kita menerus beramal ibadah dalam bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan Ramadan, dan juga salam selawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat, semoga Allah SWT merahmati mereka semua dan juga semoga Allah SWT merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baiklah. Okey, jadi insya-Allah hari ini episod yang ke-8 kita akan meneruskan siri Ramadan kita, iaitu berkenaan dengan syarat-syarat hadis sahih. Jadi insya-Allah dalam episod kali ini saya akan kongsikan kepada para penonton sekalian. Yang pertama sekali, kita akan kongsi lagi tentang cabang hadis lagi. Ada lagi cabang, iaitu ada 2 cabang yang paling penting, iaitu makbul dan mardud. Makbul ni maksudnya diterima, mardud itu tertolak. Hadis bawah kategori makbul, iaitu ada 2 cabang di bawahnya, iaitu sahih dan hasan. Manakala di bawah mardud ada 2 juga, iaitu dhaif dan maudhu. Sebenarnya ada banyak lagi pecahan dia, yang itu akan kita kongsikan dalam episod yang akan datang insya-Allah. Tapi hari ini kita nak fokuskan kepada syarat sesebuah hadis itu boleh mencapai darjat sahih. Okey. Jadi yang pertama, ada 5 syarat untuk sesebuah hadis itu mencapai darjat sahih. Yang pertama, ittisalus sanad. Kita dah bincang dalam episod yang lepas apa itu sanad. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berkata sesuatu ataupun dia buat sesuatu ataupun pengakuan dia, ikrar dia, sama ada dia mendiamkan diri ataupun dia tersenyum ataupun dia mengakui benda itu ataupun dia marah, baginda marah apabila melihat sesuatu itu semua merupakan pengikraran. Jadi semua benda itu bermula daripada sahabat Nabi SAW. Apabila sahabat mendengar ataupun melihat, kemudian daripada sahabat itu dia menyampaikan pula kepada orang yang seterusnya, sama ada sahabat yang lain ataupun kepada tabi'in. Iaitu tabi'in kita dah bincang juga dalam episod yang lepas, iaitu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat tapi tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian daripada tabi'in itu turun lagi kepada tabi'in, kemudian turun lagi lah sampailah kepada pencatat hadis, sebagai contohnya Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari dia dapat daripada tabi'in ataupun yang datang selepas daripada tabi'in, kemudian daripada tabi'in tu dia dapat daripada tabi'in pula dia dapat daripada sahabat pula dia dapat daripada Rasulullah. Itu yang dimaksudkan dengan ittisalus sanad yang bersambung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sampai kepada Imam Al-Bukhari. Sanad tu mesti bersambung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah turwah, iaitu perawi yang adil. Adil ini adalah rawi yang adil ini maksudnya dia seorang yang Muslim, dia seorang yang baligh, berakal, dia tidak melakukan perkara yang haram, dia tidak melakukan perkara yang bid'ah, dia tidak melakukan perkara yang fasik, dia bukan seorang yang fasik. Maksudnya dia tak berterusan dalam melakukan dosa, dia tak menjelaskan dia punya perbuatan, dia senang cerita dia menjaga maruah. Adalah turuah ni. Kalau dia ada buat perkara yang pelik ataupun dia ada buat dosa ataupun dia ada perkara yang bid'ah, itu semua akan dikritik oleh imam hadis. Okey, yang itu yang akan menyebabkan sesebuah hadis itu boleh jatuh darjatnya daripada sahih, mungkin jatuh hasan, mungkin jatuh dhaif, atau barangkali paling teruk sekali boleh jatuh maudhu'. Dan kemudian kita ada dhabtur ruwah. Dhabtur ruwah ni terbagi kepada 2, iaitu dhabtus sudur, ingatannya, dan dhabtur kitab, iaitu penulisan. Setengah imam hadis atau perawi hadis, dia hafalan dia kuat. Jadi dia menghafal setiap hadis yang dia dengar, dia hafal. Sebagai contohnya, kita tahu Imam Al-Bukhari ni, kalau kita baca sejarah, Imam Al-Bukhari ni dia menghafal lebih kurang 600,000 buah hadis. Imam Al-Bukhari, bayangkan betapa banyaknya 600,000 buah hadis tu. Kemudian kalau orang tu mampu untuk menghafal, maka dia hafal lah kan. Tapi daripada masa ke masa, imam-imam, tokoh-tokoh hadis ni dia akan check, maksudnya sama ada perawi tu dia ingat ataupun tidak. Maksudnya mungkin di masa muda dia ingat, tapi bila dah menjelang usia tua sikit, dia dah mula lupa. Sebagai contohnya, sini ni saya bagi contoh je lah. Bayangkan
Nabi kata Nabi suka minum susu. Kan? Ada sahabat kata Nabi suka minum susu. Ni contoh contoh. Contoh tu maksud saya kena apa yang saya bagi tahu tu Nabi suka minum susu tu sahabat katalah ni bukannya ada hadis daripada mana-mana riwayat, tak ada. Okey. Ni contoh. Contohnya ada sahabat kena kata Nabi suka minum susu. Okey. Kemudian rawi tu maksudnya rawi yang mengatakan sahabat kata Nabi suka minum susu, daripada mungkin di usia mudanya dia ingat, tak ada masalah. Tapi bila dia semakin menganjak usia, tiba-tiba dia lupa. Bila dia lupa itulah ulama hadis akan kritik dia. Di masa muda dia ingat, masa tua dia tak ingat. Jadi ada certain masa hadis daripada dia mungkin tertolak. Ada masa kalau mungkin juga boleh jadi juga pertama kali dia baca Nabi suka minum susu. Kali ketiga, keempat, kelima dia dah baca lain pula. Contohnya Nabi suka minum susu, tiba-tiba dia ada tambah perkataan lain. Nabi itu suka minum susu. Jadi sebenarnya ulama hadis mengkritik sedetail-detailnya. Walaupun penambahan satu huruf, walaupun penambahan satu perkataan ataupun pengurangan satu perkataan, ulama hadis dia akan cek. Ulama dia akan cek. Itu doktor ruah. Itu untuk orang yang hafal. Doktor kitab pula, itu orang yang dia tak mampu nak menghafal. So apa dia buat? Dia akan menulis. Ada juga ulama hadis yang dia ingatan dia tak kuat, tapi dia mengharapkan kitab. Dia menulis dalam kitab dia. Jadi bila dia menulis dalam kitab dia, ulama hadis akan perhatikan dia macam mana penjagaan kitab dia. Dia tak letak sepah-sepah, dia menjaga dengan baik. Sebab kalau dia letak sepah-sepah, ada kebarangkalian orang lain akan memasukkan hadis. Jadi itu akan menyebabkan dia akan membacakan hadis kepada khalayak ramai, hadis yang dia tak pernah catat. Jadi itu juga akan menjadi masalah doktor kitab. Jadi ulama hadis akan cek daripada semasa ke masa. Okey, itu doktor kitab. Kemudian kita ada adamu illah. Adamu illah ni maksudnya tiada illah, tiada apa-apa penyakit. Illah ni penyakit. Tiada apa-apa penyakit bererti hadis tu bersih lah. Maksudnya bersih. Bersih tu macam mana? Macam nak cakap tiada sebarang kecacatan. Maksudnya daripada perawi pertama, daripada sahabat, sahabat tu tak kira lah sahabat semua memang adil, tak ada masalah. Jadi yang seterusnya tabi'in sampailah kepada imam hadis yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam sebuah kitabnya tu, semua perawi tu tak ada masalah. Okey, perfect. Hafalannya baik, kalau penulisannya baik, penjagaan kitabnya baik. Semua okey. Itu dimasukkan dengan adamu illah. Illah ada satu cabang hadis lagi lain, ilmu illal. Ini satu cabang hadis ilmu yang lain. Dia tidak mengkritik hadis yang dah mencapai taraf dhaif atau maudhu', tapi dia mengkritik hadis yang dinilai sahih. Sebab kita tak tahu, boleh jadi sanad tu hasan, sanad tu sahih, sanad hadis tu okey, tapi matan tu palsu. Boleh jadi. Jadi di situlah orang kata tak ada apa-apa illah, tak ada apa-apa penyakit. Itu yang dinamakan sebagai adamu illah. Kemudian yang terakhir iaitu adamu syuzus. Adamu syuzus ni maksudnya syaz. Syaz ni maksudnya dia tidak bercanggah. Adamu syuzus maksudnya dia tidak bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Maksudnya kalau sesebuah hadis tu berstatus hasan ataupun sahih, tapi sahih mungkin yang sahih yang cukup-cukup makan kan. Nanti kita akan ceritakan apa yang dimaksudkan hadis sahih yang cukup makan. Sebab hadis sahih tu ada cabang dia lagi di bawahnya kan. Jadi bila kita kata hadis tu hadis yang sahih, senang kita bagi contoh senang, hadis hasan lah kan. Kita dah tengok tadi kat belakang, slide belakang tadi ada hadis hasan. Hadis hasan dia tidak bercanggah dengan hadis yang sahih. Kalau dia bercanggah, dia tak boleh sampai taraf hadis sahih sebab dia bercanggah dengan hadis yang lebih kuat. Jadi itu akan menjadi masalah lah. Sebab hadis ni dia tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah sekalipun, ulama akan mencari cara macam mana nak
harmonikan antara hadis yang bercanggah. Boleh jadi disebabkan kerana apa nasih wal mansuh, maksudnya dulu Nabi pernah haramkan, kemudian Nabi halalkan ke, boleh jadi macam tu, boleh jadi macam-macam. Okey, jadi saya rasa cukup sampai di situ dulu, dah 10 minit dah ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sekian, kita jumpa lagi dalam episod datang. Terima kasih kerana masih setia dengan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.